Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Ali Muhammad, Pengarah Pilihan Raya Bersatu Negeri Melaka, untuk menyampaikan ucapan. Yang berbahagia Datuk Seri Mahdi mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Pertamanya saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Presiden parti kita, Presiden yang kita sayangi, Presiden yang banyak mengharungi pahit getir dan berbagai-bagai dugaan saudara-saudara, iaitu Yang Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Presiden. Sikap tabah menghadapi segala dugaan, walaupun sudah di mama usia saudara-saudara, tetapi semangat untuk melihat rakyat terutamanya di negara kita akan mendapat pembelaan. Dalam suasana ini, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara, kita tahu bahawa negara berada dalam keadaan yang tidak baik di bawah kepimpinan PMS Anwar Ibrahim. Penyelidikan kesusahan rakyat begitu jelas sekali. Dan kalau tidak ada pemimpin seperti Tan Sri, saudara-saudara, siapa yang berani nak bersuara? Ramai yang hanya mengamuk saja. Tetapi Tan Sri menghadapinya dengan tenang. Saudara-saudara, saya beberapa kali pergi ke perbicaraan Tan Sri. Saya lihat sosok tubuh ini dengan yakin, saudara-saudara, kerana pendakwaan yang berlaku atas diri beliau bukan pendakwaan yang sebenar, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana saya mengalami perkara yang sama juga. Saya tahu siapa yang beraniaya saya. InsyaAllah masa terdekat maklumat-maklumat yang saya dapat akan saya dedahkan dan saya akan buat satu laporan polis, tuan-tuan dan puan-puan. Saudara-saudara, kita lihat Tan Sri begitu berazam untuk melihat Bersatu ini menjadi parti yang boleh membela untuk nasib rakyat Melayu, Cina, India dan seluruh rakyat negara kita. Atas keyakinan ini, saudara-saudara, kita bersama, kita tahu bukan sekadar kita nak menghadapkan Tan Sri seorang dalam menghadapi perjuangan ini. Kita mesti bersama, tuan-tuan dan puan-puan. Itu sebab pada malam ini kita nak lancarkan pelancaran jentera pilihan raya Bersatu Negeri Melaka, kerana kita yakin bagi pilihan raya negeri kali ini kita boleh menawan kepada betul-betul nama. Kita dah tahu bagaimana kerajaan negeri di bawah pimpinan Tuan Haji Rauf, tuan-tuan dan puan. Kita tahu tidak ada perkembangan ekonomi dalam negeri kita. Tidak ada pembelaan kepada nelayan, tidak ada pembelaan kepada peniaga-peniaga kecil, tidak ada pembelaan kepada rakyat keseluruhannya, betul tak? Yang ada tiap-tiap hari nyanyi, berjoget dan hiburan suatu mata. Mereka kerajaan ini maka menghidangkan perkara-perkara yang melawan. Kita tuan-tuan dan puan, apa kepegang pada negeri kita? Tak ada. Ramai anak-anak muda yang saya jumpa petang tadi mengatakan mereka tidak ada pekerjaan, tuan-tuan dan puan. Kerana apa yang berlaku, kerajaan negeri di bawah Rauf telah melakukan hampir lebih kurang 20 lebih lawatan ke luar negara. Kalau PMS tak beri amaran untuk pemimpin-pemimpin pergi ke luar negara, tuan-tuan dan puan, memang setiap bulan
Tuan-tuan boleh lihat sejak dia menjadi Ketua Menteri setiap bulan, rekodkan ucapan ini, setiap bulan beliau dan rombongan pergi ke luar negara, betul tak? Hanya mengambil kesempatan dengan kedudukan yang ada untuk melancong ke luar negeri. Saya bagi satu contoh tuan-tuan dan puan-puan. Lawatan ke Australia, tajuk lawatan untuk melihat pembinaan jalan raya di Australia, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak buat lawatan untuk melihat jalan raya, bawa oleh pegawai-pegawai JTR ke, atau pegawai UPN ke, atau pegawai-pegawai yang berkaitan saja untuk meninjau, mengkaji tentang jalan di Australia, betul tak? Ini dia bawa YB yang tak tahu tentang jalan raya, yang tidak tahu tentang kejuruteraan, tuan-tuan dan puan. Ramai yang dibawa rakan-rakan yang tidak ada tahu pengetahuan tentang jalan raya. Mereka pergi ke sana, sewa caravan, tuan-tuan, sebanyak lebih kurang 10 caravan, ada tukang masak, semua siap. Belanja dianggarkan lebih kurang 2.43 juta, tuan-tuan dan puan, sekali lawatan. Kalau 2.43 juta ni, tuan-tuan dan puan, kalau diberi kepada orang-orang peniaga-peniaga tepi jalan, peniaga goreng pisang, peniaga yang mencari makan untuk keluarga mereka dengan harapan untuk kehidupan, 2.43 juta. Kalau diberi satu peniaga 3,000 saja, alangkah bahagianya peniaga-peniaga kecil di tepi jalan. Betul tak? Saya tak sempat nak dia. Kalau 3 juta nak dibagikan 2.43 juta, berapa ratus peniaga-peniaga kita yang boleh dapat pembiayaan. Betul tak, tuan-tuan? Sebab tuan-tuan, kita mesti bersama-sama untuk merubah kerajaan yang ada ini, betul tak? Kerajaan yang membazir kebahagiaan, kerajaan yang hanya sumber pada hiburan, bukan tanggungjawab membina tanggungjawab bagi memperkuatkan kekuatan umat rakyat di negeri kita. Betul tak? Bagi tuan-tuan dan puan, saya tak boleh mengambil masa yang banyak. Cuma saya mohon tuan-tuan dan puan, ini kalilah, masa pun tidak berapa lama, 2-3 bulan daripada sekarang, lebih-lebih 4 bulan kita akan menghadapi pilihan raya negeri Melaka. Kita susun, saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Razif selaku Pengerusi Badan Pimpinan Bersatu Negeri Melaka yang banyak memberi keperluan. Yang Berhormat Razif mohon supaya Yang Berhormat Datuk Dr. Razif dikekalkan sebagai pengerusi. Walaupun orang kata orang luar, walaupun dia kata Datuk Razif ini bukan Melaka, saudara-saudara, sejarah perjalanan Rasulullah berhijrah ke Madinah, betul tak? Rasulullah, tapi Rasulullah diiktiraf sebagai pemimpin yang telah membawa sinar Islam kepada penduduk Madinah, betul tak? Bukan soal orang luar, bukan soal siapa pun, tetapi mana saja mereka yang ingin menolong, memperkukuhkan, bersatu di Melaka, kita sokong, betul tak? Jadi tuan-tuan dan puan, saya juga mengucapkan terima kasih dan tidak terima kepada Yang Berhormat Datuk Sri Azmin Ali yang banyak memberikan tunjuk kerja beberapa kali datang ke negeri kita, dan kita rasa kebolehan, kecekapan dan kebijaksanaan, banyak perkara yang kita belajar daripada Datuk Sri Azmin, betul tak? Jadi kita minta kedua-dua tokoh ini akan terus bersama kita dalam memimpin kita menuju pilihan raya negeri Melaka yang tidak lama lagi. Boleh tak, tuan-tuan dan puan? Boleh tak kita bekerja keras demi kejayaan bersatu negeri Melaka? Itu saja, terlebih kurang ucapan saya. Saya mohon ampun, maaf.
Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Ali Muhammad.